wafat orang yang dirasa oleh jin atau sihir ni dengan memukul, sebenarnya sudah disebut dalam Quran, disebut dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu hukum zina, minum arak, menuduh fitnah, ada yang dikenakan rotan, ada yang dikenakan rejam. Budak berumur 10 tahun yang tak mau solat dipukul. Kenapa, tuan-tuan? Di dalam Quran diterangkan itu adalah untuk memberi balasan kepada pesakit, kepada orang yang buat salah. Tapi kita tidak pernah menelitikan apakah rahsia lain di sebalik hukuman ini. Di sinilah saya dapati, tuan-tuan, di sebalik hukuman ini ada rahsia yang tersirat. Saya mulakan renungan saya daripada peristiwa seorang perempuan yang mengadu berzina kepada Nabi Muhammad. Ringkasnya, akhirnya perempuan ini bila anak yang dikandung kerana zina tadi sudah besar, lebih umur 2 tahun, sudah bisa susu, akhirnya dijalankanlah rejaman sampai mati. Bila sudah mati kerana direjam, Nabi Muhammad memerintahkan, naklah kamu mandikan